mak dengan ayah je tak ada dalam penjara. Yang lain semua ada. Yang ada dekat luar sama je. Dekat dalam penjara tu. Dunia dia. Dan dunia penjara ni sama je dengan dunia luar. Cuma dia tak boleh keluar je. Dia tak boleh keluar je. Tapi ada doktor, ada askar, ada Tok Bomo, ada VVIP, ada penyanyi, ada pemain gitar, ada kori, ada semua ada. Ada peguam, hakim pun ada. Ada Tok Batin, ada orang asli pun ada. Orang asli pun dah pandai hisap dadah sekarang ni. Ya Allah Akbar. Saya tanya, ni nampak macam muka orang asli ni. Orang asli? Yalah meh, tu original people tu. Dia kata budak original people. Original people kes apa? Hisap dadah juga original people. Original people pun hisap dadah dah sekarang ni. Allahu Akbar. Bayangkan. AJK Masjid, guru mengaji. Guru mengaji pun ada. KFC pun ada. Ustazah ada. Budak kerja bank ada. Budak pensyarah ada. Pensyarah universiti ada. Kejap. Kejap. Pensyarah universiti ada. Padahal kita kira dia tu bijak pandai dah kan. Bukannya stupid people. Pensyarah. ADK ada. Orang ADK pun ada. Perdana Menteri. Tak usah kira lah kalau dah rasuah kan ada lah. Tapi yang masalahnya orang yang bijak ni. Pensyarah ni. PhD ni. Hakim kola putih lah, tak ada kerja lain. Hakim takkan hakim liwat orang pula. Hakim dia kola putih lah, jenayah kola putih. Ustaz biasanya seksual. Ustaz mengaji ni, dia mengaji. Dibalahnya budak. Ada. Pengetua ada, cikgu ada. Askar ada. Penyanyi tu biasa, petani ada. Semua ada. Semua ada dalam penjara ni. Rupanya doktor ada. Polis ada. Polis dengan askar dia akan letak belak lain. Polis, askar memang pegawai penjara akan jaga dia. Dia letak belak lain. Dia tak akan campur dengan budak-budak jenayah ni.